Hei, kau nak lari mana? Ini Razif lah. Ha? Aku dah cakap dengan kau, kau tak boleh lari daripada aku. Ha? Cuba cakap. Ni, yang ni. Kalau bulan depan kau lambat bayar aku, kau tahu nasib kau. Kau faham tak? Bodoh, tinggalkan dia, biar dia mampus. Padut! Mana Padut? Dekat belakang. Kau panggil dia keluar sekarang. Okey. Padut, ada orang cari. Siapa? Oh, Razif. Razif? Razif. Padut. Minta maaf lah Razif. Duit yang Razif minta tu saya tak ada lagi buat masa ni. Saya minta tangguh lagi 2 hari. Berapa lama lagi saya nak tunggu Pak Daud? Yalah, masalah sekarang jualan pun kurang. Saya tengah kumpul duit lagi. Budak-budak saya datang sini dah 2-3 kali. Alasan yang sama Pak Daud bagi. Apa benda ni Pak Daud? Tak lah bos. Kasih jalan je bos. Bila lagi kau nak bayar duit aku ni Pak Daud? Baiklah Razif. Saya akan usahakan dalam sehari 2 ni untuk dapatkan duit tu. Betul, saya akan bayar nanti. Baiklah. Jangan buat hal dengan aku Betul, Daud. Saya akan bayar. Ha? Ya, saya akan bayar. Jangan sampai aku bakar kedai kau. Kau faham tak? Saya faham. Aku nak duitku. Kau faham tak? Ya. Dia pakai hal ni. Ingat Pak Daud. Ingat ah, Pak Daud. Baik. Safi dia main tu Pak Daud. Ya, Mak. Itulah Razif. Selalu buat kacau kat sini. Dia kacau kita orang yang berniaga ni, terutama orang tua. Rasa urut kita orang. Kata tak ada Safi yang berani ingat belakang ni tu. Buat masa ni, kita orang kat sini peniaga orang tua-tua je. Tak try buat report dia macam mana ke tak ada? Macam-macam kami buat. Sedia macam tu juga. Hei, benda air. Apa yang saya kasih sekalian, mari kita baca dan kita renungkan bersama kisah seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa keberaniannya. Namanya ialah Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah ni bukan orang yang biasa. Beliau ni bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman itu beliau terkenal sebagai seorang yang kuat, pemburu yang hebat dan sangat-sangat dihormati oleh orang Quraisy, terutamanya para pembesar Quraisy. Suatu hari, masa beliau balik daripada memburu, ada seorang hamba perempuan beritahu kepada beliau, katanya Nabi Muhammad SAW baru saja dihina dan disakiti oleh seorang pembesar Quraisy. Abu Jahal lah, siapa lagi? Bila Sayyidina Hamzah dengar cerita itu, beliau terus pergi mencari Abu Jahal. Bayangkan, di tengah-tengah orang ramai, beliau berdiri di depan Abu Jahal dan dengan tegas berkata, lebih kurang maksudnya, kalau kau hina Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahawa aku juga berada di atas agama Muhammad SAW. Itu bukan cakap perlahan-lahan, tuan-tuan. Itu pendirian yang sangat tegas. Di situ kita nampak satu perkara. Yang ini keberanian yang sebenar ialah berani berdiri di pihak kebenaran walaupun orang lain menentang. Sebab itu Sayyidina Hamzah akhirnya diberi gelaran Asarullah, bermaksud singa Allah. Gelaran itu bukan sekadar kerana beliau kuat, tetapi kerana ketegasan beliau mempertahankan Islam dan Rasulullah SAW. Hari ini kita mungkin tidak berhadapan dengan pedang, dengan tombak dan peperangan seperti dahulu, tetapi semangat yang sama tetap perlu ada, kena ada. Berani mempertahankan kebenaran, tegas dengan prinsip dan tidak takut untuk menyokong perkara yang benar. Mudah-mudahan Allah beri kita sedikit daripada keberanian Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Padut! Mana kau Padut? Keluar Padut! Bang, siapa yang datang tu bang? Alamak, Razif datang lagi lah.
Badut! Tu macam mana? Keluar cepat, Badut! Kau jangan buat pasal kau, Badut. Kau tak nak keluar, Jangan sampai aku buat gila, Badut. Oh, kau tak nak keluar, Badut, Bangsap yang tua. Ha? Baik kau keluar cepat! Aku letup juga muka orang tua ni nanti. Apa hei? Oi, Barua! Ulang pasir ni bukan untuk nak lapor dan lagi. Dia puji kita jangan jalan orang lain. Kau bawa! Udah lah tu, Mak. Dah cukup. Abang, betulkan ni dulu. Malam ni kita nak beraya ke mana? Itulah. Ingat nak pergi rumah Cik Amin lah. Boleh Lama juga. tak pergi jumpa dia. Kita beraya kat sana. okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Razif. Maafkan saya, Pak Daud. Maafkan saya, Pak Daud. Maafkan semua kesalahan-kesalahan saya sebelum ni, Pak Daud. Baiklah, Razif. Saya maafkan semua kesalahan Razif. Saya menyesal dengan segala perbuatan saya sebelum ni dengan Pak Daud. Saya menyesal, Pak Daud. Saya menyesal. Alhamdulillah, semua dah selesai. Ya Allah, apa aku dah buat? Mujur ada Pak Daud petang tadi. Biarpun aku selalu menzalimi dia, tapi dia masih nak tolong aku. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Apa yang aku dah buat dengan dia? يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام